Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang murid tahun 1 yang baru melangkah masuk ke bilik darjah. Di tangannya terdapat sebuah buku teks bahasa Inggeris, namun di wajahnya jelas terpancar kurang yakin. Apabila guru meminta murid menyebut perkataan yang mudah seperti apple, rabbit atau school, murid mengenali huruf-huruf tersebut tetapi tidak mampu membina perkataan dengan tepat. Persoalan inilah yang menjadi titik permulaan kepada pembangunan inovasi kami yang dinamakan Smart Word 2.0. Inovasi ini menggabungkan permainan fizikal bersama aplikasi digital supaya murid bukan sahaja belajar mengenal perkataan, malah dapat mengingatinya, menggunakannya dan membina keyakinan untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Kami merupakan kumpulan Fabulous Sukma daripada SK Bukit Mahkota, Kota Tinggi Johor yang dianggotai oleh 10 orang ahli daripada Sir Raj Kumar, Cikgu Amiruddin, Puan Muhaini Adila, Dr. Hamdan bin Hamami, Puan Faridah Saleh, Ustaz Nabil, Cikgu Daniel, Ustazah Siti Aminah dan saya sendiri, Cikgu Muhammad Khairul Azhar. Hasil analisis menunjukkan bahawa masih ramai murid menghadapi kesukaran menguasai kosakata bahasa Inggeris. Mereka bukan sahaja sukar memahami maksud perkataan, malah menghadapi kesukaran untuk mengingat ejaan, menggunakan perkataan dalam ayat dan berkomunikasi secara yakin menggunakan bahasa Inggeris. Pembangunan Smart Word juga sehari dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia yang memperkukuh pendigitalan pendidikan dan melahirkan murid yang memiliki kemahiran abad ke-21. Panel hakim yang dihormati, keunikan Smart Word bukan terletak pada kad permainan atau aplikasi semata-mata, tetapi bagaimana semua elemen tersebut disepadukan dalam satu pendekatan pembelajaran yang sistematik. Inovasi ini menggabungkan pembelajaran visual melalui kad bergambar, pembelajaran kinestetik melalui aktiviti permainan, pembelajaran audio teori melalui sebutan perkataan serta pembelajaran digital melalui aplikasi telefon pintar. Gabungan pelbagai gaya pembelajaran ini membolehkan murid yang mempunyai kebolehan berbeza dapat belajar mengikut kekuatan masing-masing. Berdasarkan pemerhatian guru, analisis pelaksanaan serta maklum balas pengguna, murid menunjukkan penglibatan yang lebih aktif sepanjang sesi pembelajaran. Jika sebelum ini mereka lebih banyak menunggu arahan guru dan kurang berani mencuba, kini mereka lebih yakin untuk menyusun perkataan, menyebut kosakata, berbincang dengan rakan dan melibatkan diri dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Selain meningkatkan penglibatan, Smart Word turut menunjukkan peningkatan dari aspek motivasi dan keyakinan murid. Mereka berasa lebih teruja untuk menyelesaikan cabaran, memperolehi markah dan mencapai tahap yang lebih tinggi dalam permainan. Panel hakim sekalian, perubahan bukan sahaja berlaku kepada murid, malah turut dirasai oleh guru. Sebelum Smart Word diperkenalkan, guru banyak bergantung kepada kaedah pengajaran konvensional yang memerlukan penyediaan bahan secara berasingan dan sering mengambil masa yang panjang. Selepas menggunakan Smart Word, guru memperoleh satu bahan bantu mengajar yang lebih kreatif, fleksibel dan mudah disesuaikan mengikut tahap penguasaan murid. Satu lagi keberhasilan yang sangat membanggakan ialah peningkatan penguasaan kosakata bahasa Inggeris dalam kalangan murid. Selain keberhasilan yang dirancang, Smart Word turut menghasilkan beberapa faedah sampingan yang tidak dijangkakan. Antaranya ialah meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran bahasa Inggeris, hubungan yang lebih positif antara guru dan murid serta suasana bilik darjah yang lebih aktif dan menyeronokkan. Inovasi ini telah mula diperluaskan penggunaannya ke beberapa buah sekolah dan organisasi pendidikan di Johor, Melaka, Sabah, Kedah dan Pulau Pinang. Kos perlaksanaannya adalah rendah, bahan yang digunakan mudah diperoleh dan kaedah
perlaksanaan tidak memerlukan kemudahan teknologi yang kompleks. Guru boleh menggunakannya mengikut tahap penguasaan murid sama ada di prasekolah, tahap 1 mahupun tahap 2. Apa yang paling penting, Smart Work bukan dibangunkan kerana kami ingin menghasilkan satu permainan baru. Smart Work dibangunkan kerana kami percaya bahawa setiap murid berhak menikmati pengalaman pembelajaran yang mampu membina keyakinan diri, meningkatkan motivasi dan membantu mereka menguasai bahasa Inggeris dengan lebih baik. Kami juga percaya bahawa inovasi yang baik bukanlah inovasi yang paling kompleks, tapi inovasi mampu menyelesaikan masalah sebenar pengguna. Dengan penuh rendah hati, kami berharap Smart Work mampu menjadi salah satu inovasi yang menyumbang kepada usaha memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris murid dan memperkasa amalan pengajaran yang lebih kreatif, inovatif dan berimpak tinggi. Sekian, terima kasih.